Ini kita jemuk ikan kering, ikan haruan. Ini yang jemuk kemarin. Yang kemarin kita jemuk dekat dalam talang ni. Haruan kering. Kita jemuk sikit lagi supaya dia kering elok. Haruan kering yang dibuat sendiri, sahabat. Hari tu kan kita tahan bubur, kita dapat banyak ikan haruan. Ikan keli pun ada, sahabat. Okey, yang ni yang kemarin. Yang ni yang belum jemuk lagi. Kita dah masukkan garam. Nah, ni dah di belah. Ni ikan keli, sahabat. Ni haruan. Kita cuma masukkan garam saja. Kita jemuk kat dalam talam. Kita guna asam keping, sahabat. Keping. Okey, dah penuh dah. Supaya cepat kering.